Jadi tuan-puan, kami pergi haji tahun 2014 pada waktu tu, umur 24 tahun. Tuan-puan, umur 24 tahun pergi haji sangat penat. Berjalan bukan 100-200 meter. Kita buat tawaf tu pun paling kurang sekitar dalam 1.5 ke 2 kilometer. Itu sederhana. Belum lagi kalau orang ramai, padat, kita kena ambil jarak dekat luar tu, lagilah jauh kita kena berjalan. Kita baru nak buat tawaf dekat Kaabah. Belum lagi nak sa'i. Kalau nak sa'i tu berjalan pergi balik sekitar dalam 2.8 kilometer. 7 kali pergi balik tu. Belum campur lagi nak ke Mina, kemudian ke wukuf dekat Arafah. Berjalan jauh tuan-puan, orang ramai. Bukan berjalan dalam keadaan malam tu, dalam keadaan redup, tak. Berjalan tengah hari. Sebab tu ramai orang yang akhir sekali tak ada persediaan yang betul. Mungkin ada penyakit tak larat. Ramai yang akhir sekali kena heat stroke. Yang meninggal dunia pun ramai. Sebab tu tuan-puan, kalau nak menikmati betul-betul ibadah ni, kena letak cita-cita pergi pada usia yang muda. Kami lepas daripada wukuf dekat Arafah, kita pergi Muzdalifah. Kemudian kita pergi ke Mina untuk 3 hari itu untuk melontar Kaabah. Jadi tuan-puan, satu pengajaran yang saya ambil pada waktu tu, nak pergi haji, nak pergi umrah, kena cuba pada usia yang muda. Awal tahun itu, saya pergi umrah bersama-sama dengan mentor dan beberapa orang achievers yang lain. Sebelum saya pergi umrah 2025, saya nak bagi tahu tuan-puan, nak pergi haji, nak pergi umrah, dia bukan datang macam tu aja, tak. Kena buat decision. Nak pergi haji, nak pergi umrah.